Koperasi Tanjung Keramat Berhad (KTKB) akan mengguna pakai sistem pertanian berteknologi pintar bagi pelaksanaan projek perintis penanaman jagung bijian di atas tanah seluas 150 ekar di Kampung Masalok, Kota Marudu. Pengerusi KTKB, Datuk Seri Yahya Husin berkata, pihaknya akan bekerjasama dengan rakan strategik dari Afrika Selatan dan China bagi projek itu yang dikenali sebagai Projek Teknologi Pertanian Malaysia Timur. Jadi sekarang ini di sini kita mempunyai ekspor daripada Afrika Selatan, Cik Louis. Dia berpengalaman, keluarganya berpengalaman dalam meneroka tanah yang terbiar macam ni. Sebab tanah ini dulu sawah padi yang memang jadi untuk padi. Sebab mempunyai saliran secara natural irrigation. Hujan turun, dia turun. Tapi sekarang perkara seperti itu tidak berlaku lagi. Sebab di sana sini tanah padi diblok. Beliau berkata demikian kepada pemberita sebelum Majlis Pecah Tanah projek penanaman jagung bijian tersebut yang telah dirasmikan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict baru-baru ini. Yahya berkata, pelaksanaan teknologi pertama seumpamanya di Malaysia itu melibatkan penggunaan teknologi jentera canggih dari China dan sistem pengairan pintar yang diambil daripada Afrika Selatan. Terdahulu, Ewan turut berkata, projek yang mensasarkan penggunaan tanah seluas 5,000 ekar menjelang 2030 dan menelan belanja pelaburan keseluruhan bernilai RM25 juta itu bakal memberi impak positif terhadap keterjaminan makanan dan ekonomi setempat. Dan seperti mana dimaklumkan oleh koperasi ini melalui rakan strategiknya iaitu Syarikat Himat, mereka memulahkan perniagaan ataupun memulahkan penanaman ini pada keluasan 150 ekar, tetapi dalam jangka masa panjang sehingga 2030 seluas 5,000 ekar sasaran penanaman jagung bijian dan keseluruhan projek ini melibatkan pelaburan bernilai RM25 juta dan saya percaya ianya akan menyumbang kepada food security dalam negara kita khususnya jagung bijian dan dalam masa yang sama akan menyumbang kepada aktiviti ekonomi negara kita khususnya di daerah Kota Marudu ini.